Tapi ada juga kawan-kawan saya ni, dia menyediakan makanan eksotik. Wow. Kau makanan eksotik. Apa tu Ustaz? Contohnya kan, contoh ada member itu dia bagi makan apa tahu? Dia jamu ulat sagu. Halal ke tak? Halal ke tak halal ke? Dia ulat tu besar-besar macam tu kan. Dia pun kata ni banyak protein dia kata. Saya tengok, kelia. Ni kalau makan ni lagi malam-malam. Ni tu kan. Jadi soalan dia yang orang tanya saya lah, halal ke tak halal? Soalan dia adalah halal ke tak halal? Jadi ni yang ni lah saya nak kongsikan sikit pada semua. Kalau hampa pergi mana-mana rumah dia jamu eksotik ni, check dulu. Bukan semua boleh makan, jadi antaranya yang pertama sekali yang dia selalu tanya saya, kalau saya pergi satu rumah tu, dia bagi makan ulat sagu. Untuk maklumat semua, Mufti Sarawak telah mengeluarkan fatwa bahawa ulat sagu ataupun ulat mulong ni hukum dia haram dimakan. Oh, haram. Haram, tak boleh makan. Saya ingatkan halal, nampak macam ada dekat TV. Nampak ada orang makan dekat TikTok, dekat apa social media ni pun ada orang makan. Jadi bila dekat kita tengok orang makan, bukan bermaksud halal lagi. Kena tahu dulu hukum dia. Mungkin yang makan tu tak tengok kita punya podcast. Dia tak tahu. Sebab tu kena selalu tengok. Jadi ulat sagu ni, ulat mulung ni tak boleh makan. Mungkin ada ulama kata boleh, tapi kita ada fatwa daripada Mufti Sarawak menyatakan bahawa ianya tidak halal untuk dimakan.